Dan dalam pengalaman kami sendiri, bila pernah ruqyah tu, kadang kita tengok orang tu macam nak kena rasuk kan, dia macam dah gitu-gitu. Rasulullah pernah sebut dalam hadis, sebaik-baik wangian adalah kasturi atau tib al-misk. Dan kasturi dimasukkan di sini adalah kasturi wangian kasturi kijang. Now, ada ke para ulama ruqyah sebutkan ianya baik, ianya boleh bantu dalam ruqyah? Of course ada. Syekh Abu Al-Barra, dia terangkan antara kasturi itu, kasturi hitam atau kasturi putih yang dibacakan dengan suratul Baqarah untuk dipakaikan pada badan. Dan dalam pengalaman kami sendiri, bila pernah ruqyah tu, kadang kita tengok orang tu macam nak kena rasuk kan, dia macam dah gitu-gitu. Kita memberikan wangian sunnah kepada hidungnya, membuatkan dia bertindak tidak suka. Kenapa sih? Kerana para jin yang kafir tidak suka kepada sunnah. Benda-benda yang sunnah adalah benda-benda yang boleh digunakan untuk merawat diri kita dan supaya untuk mengusir gangguan. Hope it helps.